Assalamualaikum. Ini saya nak kongsi sikit berkenaan dengan tabiat tak boleh tengok simpanan yang ada. Tak kira lah simpanan di bank ke ataupun di mana-mana ya. Dia rasa nak keluarkan, nak gunakan. Ada ya orang yang tabiat macam ni. Dia orang yang macam ni dia tak sesuai lah untuk simpan emas. Ataupun kalau dia simpan, mungkin dia akan dapat sesuatu untuk mendidik diri dia sendiri. Dan orang yang macam ni dia susah nak jadi kaya, sebab kekayaan tu mesti bermula dengan simpanan. Tidak ada orang yang mulakan perniagaan dengan cara duit sudah ada. Semua kena ada modal sendiri. Dan ada juga yang mohon loan pun kerana modal, faktor modal. Jadi faktor itu boleh disettlekan dengan cara simpanan. Simpanan yang paling bagus adalah di public gold. Jadi hati-hatilah dengan tabiat yang sebegini. Orang yang sebegini dia susah nak buang